Yang kedua pula, Honor Laboratory. Sekarang ni kita dekat Laboratory Honor. Dia nak tengok macam mana dia simpan data, dia test jatuh, test air, IP rating, semua ada sekali. Tengok, jom aku bawa korang. Nama pun laboratory. Dekat sini memang ada bermacam-macam ujian. Memang Honor nak buat dekat phone yang bakal launching nanti. Yang pertama, kita tengok adalah foldable technology. Korang tengok macam dia, lipat buka. Beratus kali tak silap aku dia lipat buka ni. Tujuan dia apa? Supaya nanti masa korang dapat phone, tak adalah tiba-tiba keluar green line, betul tak? Dan diorang adalah macam-macam achievement kat sini. Dan yang ni pula, ini picit button. Takut-takut button jam pula nanti. Dan seterusnya, ada juga test water test lah, okey, sama ada renjisan ke, rembasan air ke kan. Dan seterusnya tak silap aku, ya, ada rendaman air 1.5 meter. Korang tengok dekat dalam sangkar beg handphone tu. Dah macam binatang kena ikat dalam tu. Kesian handphone tu. Tapi movie masih boleh layan Style juga aku tengok sebenarnya kan. Dia letak dalam sangkar lah handphone ni. Tengok berapa lama. Banyak footage tau aku letakkan untuk korang tengok. Betul ke tak betul? Phone di dalam sangkar tu. Phone lipat ada, Magic 7 Pro ada. Dan yang ini pula, ini test keluar masuk lubang charger. Ada yang cakap lubang charger cepat rosak. Okey, diorang test juga kat sini. Beratus ribu kali tak silap aku. Charging on, charging off, charging on, charging off. Dan yang ni apa benda pula okey, yang ni pun hampir sama tak silap aku. Button on off jugalah kot. Sebab dia memang test-test benda yang dekat handphone ni lah. Okey, yang ni best. Ini dia try bending body. Kalau korang nampak lah, pelan-pelan sikit lah video ni. Korang tengok macam mana dia kepak dia tengok. Sampai tahap mana akan senang patah handphone ni. Yang ni pula dia campak charger dengan handphone. Lepas tu dia pusing, kelepak. Aku pun macam fikir, untuk apa Rupa-rupanya adapter dengan kabel pun ada test jugalah. Test lah, mungkin nak tengok lasak ke tak lasak kan. Sekali jatuh, tiba-tiba terus jam ke charger tu. Phone memang confirm kena buat lah kan. Kelepak, tengok dia pusing. Yang ni memang aku mula-mula pelik. Aku tengok apa benda ni, macam studio gaming kan. Rupa-rupanya bukan studio gaming. Ini sebenarnya adalah tempat untuk diorang test antena ke, wifi ke, kejap pusing mana. Ini handphone dia. Ini handphone dia. Dia test antena, wifi macam tu dah. Dan mungkin juga audio sekali lah rasa aku. Dan ini tempat simpan database. Tempat ni panas. Kalau kat Malaysia tak silap aku bawah laut kan. Okey, dan seterusnya water pula. Ini drop test. Okey, korang tengok dekat bawah tu. Ada tile zap naik atas, prapap. Sakit babe. Okey, dia akan angkat balik, dia letak. Dia test lah, dia tukar-tukar kejap-kejap tile ke, kejap-kejap. Mungkin ada jalan tar kot, tak tahulah, aku tak tengok lama sangat. Tu Honor 200 Pro tak silap aku. Memang diorang akan test. Lepas dah test, dia tengok lah okey ke tak okey phone ni, alright ke tak alright, boleh pakai lagi tak. Macam mana Teko, lawatan ke laboratory, best tak best? Video aku pasal lawatan ke laboratory Shenzhen, China. Jadi apa pendapat korang? Macam mana korang tengok Honor punya test? Best ke tak best?